Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini apa? Ini apa ni, Pak? Kok malah YouTube Shop? Aku pun tak tahulah. Jom kita tengok isi video dia. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, aku nak tanya dekat korang, siapa kat sini yang selalu main TikTok? Angkat tangan. Saya tak selalu main TikTok. Main YouTube Short? Tengok YouTube Short? Angkat kaki. Loh. Aku tahu rata-rata dekat sini memang suka tengok YouTube Short. Tapi tahukah korang ada benda dalam YouTube Short yang korang tak boleh tengok? Lagi-lagi budak kecil yang tengok video ni lah. Lepas tu korang pergi pula scroll pula korang punya YouTube Short. Baru-baru ni viral di mana ada satu channel ni nama dia Dog Story. Channel tu sumpah aku rasa dia brainwash budak-budak. Dan dia punya message kat dalam channel tu sumpah pelik weh. Memang sangat-sangat pelik. Sebabnya dia cerita pasal kisah bapak dia buat benda pelik. Bapak dia jumpa perempuan lain lah. Sumpah weh. Lepas tu kita nak tengok ada lagi beberapa channel YouTube, channel short, YouTube short yang kau tahu kan K-pop Demon Hunter tu kan, dia buat K-pop Demon Hunter Rumi Zoe dengan satu lagi Mira tu mengandung. Macam apa yang pelik sangat ni? Okay, so jom kita tengok Kalau korang dah tengok ni, tolong jangan tengok dah apa yang kita akan rungkai hari ni. Okay, mula-mula aku jumpa ada orang tegur tau pasal benda ni. Okay, korang tengok ni. Okay, mula yang ni, yang Dog Story tu, apa pelik weh. Guys, aku dah cakap dah, you have to pay attention to apa anak-anak kamu tonton online. Tengok, ini kat YouTube ni, ini kat YouTube, tengok. I have an extra daddy, but my daddy doesn't know. I have an extra daddy, but my daddy doesn't know. Astaghfirullahalazim. Daddy goes to work, he sneaks Astagfirullahalazim. Kejap, sebelum tu biar aku pause. Dia kata dia ada extra daddy. Dia ada bapak yang lagi satu, tapi bapak dia yang sebenar tak tahu. Dan bapak dia yang kedua ni selalunya kau tahu sneak out. Sneak out tu bahasa Melayu apa Macam menyelinap masuk bila bapak real dia tu pergi kerja. Macam apa benda ni weh? Tengok lagi. when no one is looking, and looks at me, he tells me to not say a word. Malah anjing menari. Dia kata bapak baru dia ni, laki ni, yang anjing jantan ni lah. Kata dia masuk dalam rumah, lepas tu bapak baru dia ni cakap jangan cakap apa-apa. Okay. Loh. And mommy tells me that they're gonna play their secret games upstairs. Lepas tu dia kata mak dia akan main satu game, secret game dekat atas, dekat tingkat atas. Saya tahu dah. Saya faham. Astaghfirullahaladzim. Mesti dia buat ni. They're upstairs, they scream and it's Astagfirullahalazim. Oh my god. Sumpah lah, ini ada orang tengok ke? Alah. and when my first daddy comes, Okay, bapak dia yang betul balik. Okay, dia kata bapak pertama dia balik. Lepas tu bapak dia yang kedua tu, yang tengah bermain dengan mak dia tu, lari. Lari ikut tingkap. out the window. I asked mommy why he leaves when daddy comes home. She said don't worry and told me not to say a word. Oh, sumpah lah. Apa motif sebenarnya dia buat kartun-kartun macam ni? Diorang ni, bukan dia. Diorang. Saya tak tahu. Serius. Guys, you have to be careful. Tengok, banyak ni video Banyak macam ni. ni. So, pastikan kamu tahu Aku apa rasa yang tu channel anak-anak kamu baru. tonton online. And please, control your online activity. Okay. Jangan lupa, stay safe. Okey, Guys, insyaAllah. Itu baru satu weh. Kalau korang pergi dekat channel si Dog Story ni, banyak lagi weh. Banyak lagi yang menunjukkan benda-benda yang tak elok lah. Dia benda macam lagu zina macam memang lah, apa kalau lah, dengar macam-macam memang lah lagu dia tunjuk. budak-budak kan. Kalau kita tak pantau, kita pun ingat macam ni budak-budak punya channel untuk main, untuk lagu-lagu nursery rhyme. Astagfirullahalazim, Tak tak weh. mau. Okay, kita tengok lagi contoh satu lagi yang pelik. Sebenarnya bukan dekat YouTube Short je. Sebenarnya dekat dalam Malah TikTok pun dekat TikTok pun dia dah upload juga weh. Okay, tengok
Contohnya, tahu ni. Contohnya My ni. daddy is a doctor and he invited a girl over. She must have been really sick. Ini sumpah. Ini pun macam ya Allah gila. Siapa lagi, yang buat kartun ni? astagfirullahaladzim. Dia kata bapak dia ni doktor. Lepas tu dia bawa seorang perempuan muda datang rumah. Think she was screaming all night. Lepas tu dalam bilik dia bawa perempuan tu masuk dalam bilik. The next day my daddy became a plumber and invited it. Esok hari dia bapak dia pula jadi tukang paip. Mula jadi doktor, lepas tu tukang paip. Bawa pula perempuan lain. I think they were saying congrats to someone because they were clapping really loud. Now I think my daddy is going to space. Dia kata sekarang bapak dia nak pergi pergi angkasa pula. Because this time he became an astronaut. Jadi astronot pula bapak dia. Astaghfirullahaladzim. And Bawa perempuan lain pula. out with these people since they're always sweating when he's done with his job. Seriously, siapa yang buat kartun ni? Sumpah korang tolonglah, janganlah tengok. Mak bapak yang tengok kartun ni, mak bapak yang ada anak, kalau anak korang dengar lagu-lagu ni, dog story ni, tolonglah block weh. Sebenarnya cerita tak payahlah bagi secara bebas, korang kena kontrol. Okey, yang tu aku rasa memang nombor 1 pelik lah. Okey, ini pula. Ini pula K-pop Demon Hunter tapi diorang buat version pregnant. Kau tengok pelik. Kok mana mengandung. Semua tiga-tiga pregnant. Malah laki dengan ni. Saja boy sendiri pun pregnant. Apa ke benda ni? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku nak try tengok kat TikTok. K-pop K-pop Demon Hunters pregnant. pregnant. Tengok ni. Guys, you won't believe this. Ni. Dia bukan nak kata yang K-pop Demon Hunter tu yang teruk. Yang teruknya diorang yang buat fan channel kan. Diorang yang buat. Tengok ni. Ya Allah. Dia bukan TikTok short je sebenarnya. Kau tengok TikTok pun ada. Sebab apa aku nak cakap benda ni macam spesifik untuk YouTube short. Sebab budak-budak kecil bawah 12 tahun ramai main YouTube short. So benda tu macam, kau tengok ni. Gila tu. Siapalah yang buat benda ni? Siapalah yang merosakkan kartun? Tak tahu lah, wallah alam. Original dia okey je weh. Tapi kalau dah buat macam ni jadi teruk, tahu tak? Oh my Kau tengok ni. Kenapa obses sangat dengan pregnant? Nasir aku tak faham. Bukan YouTube short je weh. TikTok pun sama. Serius aku cakap. Tengok ni. Tengok. Kenapa nak kena rosak kan? Kalau edak faham lah kan. Kita semua macam tahu, benda ni macam tak elok, benda ni macam bad. Orang kata bad habit, bukan bad habit lah. Macam teruk lah kan. Tapi kalau budak-budak percaya benda tu, lepas tu mesti dia macam fikir macam mana dia boleh pregnant. Astagfirullahaladzim weh. Siapa yang merosakkan? Gila tu, serius aku cakap. Aku rasa YouTube short ni dia lagi bahaya tau daripada TikTok. Yang ni Bahayanya YouTube short macam mana? Kita tengok ni. YouTube short, dekat bahagian depan dia akan pancing dengan benda-benda yang kau minat tau. Contoh macam aku minat dengan barang-barang besi ni, topi. Kalau aku minat makeup, aku minat fashion. Memang dia akan tarik bukan tarik dekat home feed tu memang akan keluar lah. Yang first video. Saya minat dengan teapot. Lepas tu Angry Bird dengan lain-lain lah. Okay. Tak makeup, pasal fashion yang aku minat lah kan. Lepas tu Tu ada barang-barang bag. Ni kamera balik. Dia akan pancing kau dengan barang-barang yang kau minat ni. Tapi bila kau tekan satu, kau pergi next lagi. Video-video seterusnya tu tak ada kaitan langsung pun dengan apa yang kau minat. Tak ada kaitan dengan interest kita pun YouTube punya algoritma tak tahulah macam mana. YouTube short lah basically. Video yang dia bagi pun menjerumus kepada doom scrolling. Kau akan ralit scroll. Betul. Aku dah banyak kali dah terperangkap. Mungkin kau jarang buka YouTube short ni, tapi aku perasan YouTube short ni budak-budak yang selalu tengok. Aku tak tahulah, tapi aku rasa benda ni macam bahaya. Aku pun saja nak mengeluhkan keadaan. Kalau kau suka konten yang macam ni, boleh tekan follow. Itulah aku rasa bahayanya YouTube short yang entahlah. Aku harap korang semua bolehlah pertimbangkan. Janganlah tengok benda yang pelik-pelik. Kau rasa macam pelik-pelik kan. Macam buka original kartun tu kan. Kau janganlah tengok.
Ya Allah, takut je sekarang. Macam-macam benda boleh jadi kalau kita tengok benda-benda yang aku kepada semua orang, kepada mak bapak ke, adik-adik ke yang lain YouTube short, berhati-hatilah. Bukan nak kata tak boleh langsung, tapi kurang-kurangkanlah. Okay, so aku rasa itu sahajalah untuk video kita hari ni. Korang ada tak tengok benda-benda yang pelik? Cuba korang komen dekat bawah korang. Okay, so aku rasa kalau korang rasa video aku bermanfaat, jangan lupa untuk share ramai-ramai. Okay, so itu saja. Jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Bye. Nasihat saya, jangan duk tengok benda-benda yang macam ni ya. Okay, nampak je akaun yang tak elok, kita block. Okay, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.